Sini aku nak share kat korang satu tips tukar korang punya door handle. Korang pernah nak buka tiba-tiba patah? Door handle ni paling senang lah korang nak buat. Korang cuma bermodalkan sudah berlepek, sudah berbunga. Korang buka, dah lock. Dia kena buka dari dalam. Siut betul. Korang cuma buka korang punya getah tepi pintu ni. Nampak ni sudah berbunga dalam tu. Tinggal cocok lah gila, pusing sampai dia release. Dah release. Ni korang tarik korang punya ni. Buka. Ni sudah berlepek ni. Kau congkel sikit. Keluarkan dia punya lock ni lah. Tarik. Yeah, my boy. Dah buka siut. Kau nampak? Berapa minit? Tak sampai seminit pun lah ini kerja. Door handle ni kalau korang dah beli kat Shopee ke, kat spare part ke, korang dah beli RM18, RM16. Murah korang beli. Nak pasang ni. Kau tinggal masuk je sini. Masuk bagi rapat. Lepas tu yang ni kau tarik ke belakang sikit. Tolak dia ke dalam. Tolak ke depan balik. Dah settle. Lepas tu masuklah lock macam biasa. Lalu pula. Yeah, my boy. Ni, pasanglah balik. Bagi rapat. Ni dalam ni, skru tadi. Ikat je lah balik. Ni ikat sampai rapat balik. Okay, ngam. Kau tim, ni jangan lupa lah. Jangan lupa. Okay, ngam. Kau relax jap. Alamak. Easy punya kerja tu. Okay, ni memodalkan sudah berlepek, sudah berbunga. Kau nak boleh buat kerja kat rumah. Kalau kau rasa video ni bermanfaat, kau jangan lupa like, follow, comment and share. Jangan lupa komen tips apa lagi yang kau nak tukar. Okay, wah gerak dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.